Cerita tentang cari jodoh. Yang paling penat apabila kita ulang cerita yang sama. Kenal orang baru, rapat, mesra, kena tinggal, kenal pula orang baru yang lain, bermula dari kosong, dah macam-macam cerita dikongsikan. Kadang-kadang tu macam-macam rahsia dah dipecahkan. Bila dah mula ada rasa, dah mula berharap, tapi ending tetap sama, kecewa juga. Sampai satu tahap kita dah boleh agak, lepas ni mesti jadi benda yang sama juga. Itulah perkara yang buat kita ni letih, rasa give up soal jodoh ni, betul tak? Tapi jangan salahkan diri sepenuhnya. Mungkin kadang-kadang diri tu dah bagus, dah baik. Cuma orang belah sana pula yang ada masalah kan. Orang sana pula yang suka buat perangai. Kita jumpa yang salah je seumur. Tapi apa kata, anda perbaiki diri lagi, teruskan perbaiki diri, teruskan jadi orang baik, tingkatkan aura diri, keyakinan diri, dan juga rapatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta jodoh kita, yang beri rezeki jodoh kita, rezeki apa-apa sekalipun kan. Bersangka baik dan juga yakin Allah akan berikan yang terbaik, yang bagus sangat untuk diri kita, yang lepas ni datang bukan hanya untuk singgah, bukan hanya untuk menyakiti, tapi untuk stay dalam hati kita. Dan dialah yang akan menjadi penamat semua kisah duka dan juga kecewa selama ni.